Kena ingat, 1 dari 2 kanak-kanak makan kurang dari 3 kali sehari. 90% isi rumah bersusah payah dan bergelut dengan kesan kos sara hidup yang semakin melambung, terutamanya makanan. Kita ada kerajaan yang paling teruk dalam sejarah, kita ada pembangkang paling teruk dalam sejarah. Bila kerajaan laksana dasar dan polisi yang membebankan rakyat, pemimpin pembangkang diam 1000 bahasa. Kerajaan Madani tidak takut dengan pemimpin pembangkang. Tapi sebenarnya mereka takut dengan suara rakyat, terutamanya rakyat yang tiada parti dan atas pagar. Kerana apa? Kerana rakyat yang hidup tidak berpaksikan duit ahli-ahli politik. Rakyat hanya mahu hidup, cari rezeki, dapat sekolahkan anak, bayar hutang setiap bulan pun dah cukup bersyukur. Tak perlu nak jadi super kaya asalkan hidup cukup makan. Tapi sekarang, apa yang sudah jadi? Rakyat kebanyakannya sudah susah bertambah susah. Dapat pula Perdana Menteri seperti Anwar Ibrahim yang tidak tahu apa nak buat. Jadi, siapa yang akan memperjuangkan nasib rakyat? Masuk bulan Julai, hidup kebanyakan rakyat akan semakin tertekan. Buah-buahan import seperti apple, oren, pear yang rakyat marahin makan akan naik harga. Ikan yang rakyat marahin makan pun akan naik harga. Anwar sebut ikan kod, tapi dia lupa ikan cencaru, ikan kembung, ikan tongkol pun kita import. Anwar sebut avocado, tapi dia lupa buah apple, buah oren, buah pear yang banyak dijual pasar kawasan B40. Kita jangan marah PMX kita. Anwar mungkin ingat buah apple, buah oren, buah pear, semua kita tanam sendiri. Menteri Kewangan kedua, Amir Hamzah kan dah kata tidak akan memberi impak kepada pengguna. Inilah ayat yang keluar dari mulut seorang menteri kapitalis yang mana hidupnya, gajinya, duit petrolnya, belanja tolnya keluar dari poket rakyat. Jangan lupa tinggalkan pendapat anda, like dan subscribe SAO Official. Okey?